Okay, Assalamualaikum semua dan terima kasih kepada yang menonton. Okay, hari ni aku sebelum tu tolonglah kalau yang melihat video ni subscribe, like and share. Okay, jom kita start. Hari ni aku nak tukar minyak hitam. Okay, itu saja. And kat sini kita korang boleh tengok aku pakai brand Mizu. Okay, so jom kita tukar minyak hitam lah. Okay, sebelum kita start, cari bekas bersih satu, lap-lap je. Tu letak bawah ni. Okay, kalau tengok bawah ni yang yang ni dia punya skru, buka ini je. Jangan usik yang lain pula. Yang ni saja. Betul-betul kat garisan ni ha. Ini belah sini. Okay, kita masuk gambar lah. Masuk lagi. Okay, kita buka. Okay, buka, korang tahu kan arah dia ke sini. Okay, ke kiri. Okay, keluar dulu lah. Okay, kita longgarkan dulu. Okay, 1 2 3. Oh, alright. Okay, dah longgarkan. Senang korang pakai ni je lah. Bagi motor korang yang ada filter kat belah sini ni, tengok motor lah, ni motor lama. Motor baru biasa ada filter, korang tukar lah. Motor lama pun ada filter, tapi dia punya ada kat dalam enjin. So time overhaul dia boleh tukar. Lain macam sikit lah. Okay, pastikan sebelum korang buka ni enjin semua dah sejuk kan lah. Kalau nak pakai tangan nanti jangan terbakar. Okay, nanti minyak kena tangan tu kalau tak sejuk habis melecuh. Okay, so bismillah. 1 2 3. Oh Allah, jatuh. Sebaik sempat ambil. Fui, hitam pekat beb. Alamak, semalam baru pakai motor ni. Hari ni lah, pagi tadi. Lepas tu aku balik lebih kurang pukul 3 macam tu, naik motor ni. Tak ada jauh sangat, 1 kilometer ke lah. Datang balik lebih kurang 2 kilometer semua. Sebab masa baik minyak dah sampai lah. Kalau tak 2-3 hari lagi pakai minyak macam ni juga. Allah. Okay, mari kita. Boleh lah. Sebaik minyak sampai. Ni korang boleh tengok kita tengok sikit ni Mizu. Aku memang biasa order Mizu, order kat online je. Dia memang order hari ni esok terus sampai. Kecuali jaranglah berlaku yang lambat sampai. Itu pun sebab masalah penghantar. Okay, right, sekarang lupa pula kita buka ni sekali. Ni pun kita buka. Lepas tu dia keluar lagi banyak kan. Ni pun nanti basuh. Kat sini pastikan ada o-ring lah. Kalau tak ada o-ring tu, tak tahu korang tambah ke. Sebab air boleh masuk kalau tak ada o-ring. Itu hari aku buka tak ada o-ring, ada air sikit. Lepas tu dah lap sikit, lepas tu masuk boleh lah. Okay, sekarang ni kita ambil. Okay, korang ambil corong satu. Lap dulu, bersihkan, pastikan tak ada habuk tebal-tebal apa-apa. Lepas tu masukkan kat sini. Nice. Lepas tu kita buka, unboxing sikit. Alright.
dia yang aku beli 10.40 tak silap. Yang fully sintetik lah, RM25. Dia fully sintetik aku beli yang ni sebab apa, engine ni dah lama. So aku at least nak, mungkin 2 kali aku akan pakai fully sintetik, nak bersihkan. Tapi tengok macam mana, mungkin aku pakai fully sintetik juga. Sebab biasa memang ada orang pakai yang biasa punya kan, tak fully sintetik kan. Tapi ikut cara masing-masing lah. Korang tengok ni aku rasa pakai minyak mineral juga. Dia motor dah lama, so kita pakai minyak yang tahan sikit lah. Okay, so korang akan dapat minyak. Lepas tu adalah kertas-kertas dia. Yang ni pun ada, korang boleh tampal kalau korang nak. Dia dah siap buat stiker, boleh lah tampal mana-mana. And ni minyak Mizu. Okay, settle. Okay, so first, sebelum aku tutup, aku tuang sikit minyak. Sebab ni dah kotor sangat. So harap aku bila aku tuang ni dia ada yang masuk kat situ. And ni 1 liter je, jadi kita memang ngam-ngam lah. Okay, tak apalah. Kalau mungkin yang ni aku dalam 1,500 macam tu, aku akan tukar sekali lagi. Walaupun yang ni sebenarnya boleh tahan 3,000, tapi sebab minyak pun macam ni, owner lama tak tahulah, tak jaga ke apa, kita 1,500 kita akan tukar sekali lagi. Lepas tu macam biasa 3,000 lebih ni boleh tukar. Right, nak pasang balik ni, kita ambil tisu dulu, kita lap tisu. Tisu kat bawah ni. Ni bocor petrol. Sekejap kita buat. Okay, kita lap dulu. Hitam betul lah. Set baik. Aku terus cepat-cepat beli. Kalau aku duk ingat boleh pakai, tak tahu lama tahan enjin. Kelang-kelangan deh, besi pula. Right, ni aku lap dulu habuk-habuk kasar ni, sebab takut dia tak rapat nanti. Kita lap mana yang boleh je lah. Yang penting kat bahagian permukaan skru tu, tempat skru tu ketat. Alright. Okay, kita ambil skru lama kita. Kita lap sikit lah. Okay, biasa aku ada letak white tape sekali. So jadi kita letak white tape tu settle. Okay, ni kau boleh tengok apa ni. Mana? Okay, ni aku dah bersihkan. Okay, so kita nak tape ni pun kita ada arah dia. Sebab bila kita skru kan, kita skru ke kanan. So kita akan lipat macam ni, daripada arah sini. Sebelah sana tak boleh, sebab nanti jadi dia bila pusing tu tolak keluar balik. Okay, terus betul. Okay, kamu tengok aku buat bahagian bawah sekali ya. Jangan terkena pula bahagian atas-atas kan. Masuk dalam enjin pula kan. Okay, tak payah banyak. Kalau macam tu cukup. Alright. Okay. Okay, ngam.
sekarang kita masukkan balik bawah ni. Dah boleh alih ni. Okey. Dah ketatkan. Kalau nak ketat tu korang pegang, tengok tangan aku pegang kat hujung ni je. Dia pegang hujung sana pula. Loose. Pegang sini je, lepas tu ketat sampai dah tak pusing. Untuk buatan tangan korang. Okey, ngam. Settle. Okey, yang tu dah settle. Check balik sikit lagi. Okey, dah tak gimana lah. Sekarang barulah kita boleh isi minyak. Okey, buka balik ni. Okay, bismillah. Yang ni, enjin ni memang 1 liter saja dia orang pakai. Alright. Okey, semua jadi kita dah tukar minyak ni. Pakai minyak hitam fully synthetic, brand Mizu. Jadi so aku akan pakai lebih kurang 15,000 ke 3,000 macam tu. Lepas tu jomlah kita tengok condition minyak dia macam mana, kan. Tapi memang yang pastinya bila aku dah tukar je, enjin memang lagi lembut. Okey.